Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atul Zack. Okey. Hari ni Atuk mendebing lah Sungai Perak, geng. Sungai Perak. Pam pasir Teluk Kepayang, geng. Pam pasir Teluk Kepayang. Air tak dalam, geng. Tak dalam sangat lah, sikit lah, naik sikit. Atuk ingat hujan berapa hari ni kan. Dia mau dalam kan. Tak dalam. Masih sama macam Atuk pergi yang terakhir tu hari. Tapi tadi nampak ada kelibat ikan main lah. Nampak ikan main. Cuma tak besar lah kan. Tak apa. Atuk dah lang-lang dah sampai. Kita jangan buang masa lagi lah. Atuk bawa 4 batang pancing. Atuk dah setting. Situ 1, 2, 3, 4. Okey. Umpan ya. Atuk bawa umpan baki. Baki Atuk mancing lombor semalam. Sepatut semalam Atuk upload konten kan. Atuk pergi mancing lombong. Tak mau makan ikan tu. Atuk mancing dalam 3 jam kan. Langsung tak ada sentuh. Atuk test lombong baru. Lombong baru kan. Rupanya lombong tu ikan dia select umpan. Dia tak mau dedak. Tak apa, lain kali Atuk test umpan lain lah. Okey. Atuk guna umpan yang baki tu hari lah. Okey, jom. Lepas Atuk setting, kita lancar. Okey. Atuk nak buat lontaran yang pertama ya. Okey, jom. Okey, geng. Lontaran yang kedua, geng. Okey, lontaran yang ketiga, geng. Okey, geng. Lontaran yang keempat, geng. Setakat ni belum lagi lah, geng. Setakat ni belum lagi. Belum ada. Tapi dia kelibat, dia ada main dekat luar. Dia belum masuk dekat lubuk ni. Kita tunggu sajalah. Mudah-mudahan depan dia tengok dia menangkap. Tapi tak sampailah Atuk balik. Mudah-mudahan dia masuk lah. Okey. Kat luar ya. Udah berbunyi. Ada tu. Ada Oh. tu. Dia dah lekat ni. Dia kalau tengah lain dekat dia diam. Langkah ni.
Nak lampang. Jalan ni kendor. Anak ikan ni ke ni? Anak ikan kot. Berat je. Akan nak ikan. Berat. Oh, berpusing. Oh, lawang. Macam itu. Lawang, geng. Dia makan diam je. Jadilah. Dia datang. Awak kalau mancing pun naik boot. Naik boot lagi. Udang dalam banyak lah sini. Boot malah nak narik ayo sorot ni. Pasir. Boot ni boot atas tanah. Tu tengok ayo, kalau ayo dalam boleh tarik sikit tak apa lah. Iyalah. Daripada ni sampai ke tengah tu. Dia dah tahu dekat mana ayo setik sikit kan. Oh, dah kena. Ada tu. Ada tu. Ada makan ke? Ada makan ni. Tak tahu dah kena ke belum. Kuat juga tarik ni. Ada. Ada. Tak besar lah, kecil. Kecil lah. Okey, geng. Tenggalan, geng. Yang dicari-cari, geng. Okey. Atuk nak masuk dalam ni. Hidupkan. Okey, geng. Atuk nak masuk. Hidupkan. Orang hujung tu ada makan, geng. Tapi tak lekat kot. Ada makan. Double strike, geng. Double strike. Anak lawang kecil satu, tenggalan satu. Tenggalan ni atuk ambil. Anak lawang atuk lepas balik lah. Okey. Okey, geng. Setakat ini ya. Alhamdulillah lah. Ada strike jugalah. Walaupun tak besar. Alhamdulillah. Lawang satu ekor strike pertama. Lepas tu tenggalan. Strike yang kali kedua, ketiga punya double strike. Anak lawang dengan
tenggalan kecil. Okey, jom. Kita tengok. Takut-takut ada yang gorgon ya. Okey. Slightly. Slightly. Oh, besar kan? Alhamdulillah, geng. Tenggalan lagi satu, geng. Ha, ni saiz kasar sikit, geng. Alhamdulillah. Okey. 3 ekor, geng. Ha, dia dah masuk, geng. Dia dah masuk. Makan, geng. Oh, strike. Kuat je, strike. Ah, kasar ni, kasar. Kasar, geng. Ah, ni kasar sikit. Kasar sikit ni. Kasar ni. Ha. Ha. Oh, geng. Alhamdulillah, geng. Oh, makin lama makin besar, geng. Makin lama makin besar. Alhamdulillah. Okey, geng. Teruskan. Dia dah masuk, geng. Okey, geng. Kita buat lain, geng. Atuk tengah makan. Atuk tengah makan. Dia pun makan. Makan lagi, geng. Atuk tengah makan. Makan baru dia makan. Udah, geng. Ada. Oh, kasar ni, geng. Berat juga. Berat ni. Ada saiz juga ni. Tenggalan ni. Oh, dia, geng. Tenggalan, geng. Mantap, geng. Tenggalan. Lagi seekor, geng. Kena belah luar, geng. Kena pipi.
Alhamdulillah gang, hari ni rezeki Atuk banyak strike lah. Alhamdulillah. Syukur. Banyak strike. Kena dah gang. Kali dah kendor. Kena ni. Biasa tenggalan. Ada. Oh, ada saiz juga ni. Okay, seekor lagi guys. Seekor lagi tenggalan. Seekor lagi ya. Baby tenggalan. Berpusing, sangkut dekat tali yang satu lagi tu. Oh, dah makan lagi guys. Dah makan. Tenggalan lagi geng. Alhamdulillah geng. Hari ni memang hari tenggalan Atuk. Okey. Syukur Alhamdulillah. Geng, naya lah geng. Atuk tengah sedap mancing kan. Ikan tengah makan. Pak oksigen Atuk buat hal pula. Dia tak mau charge. Dia tak mau charge. Atuk charge dengan power bank dia tak mau. Sekarang dia punya bateri dah habis. Mungkin Atuk akan tamatkan mancing cepat sikit lah. Tengok sikit lagi macam mana. Kalau tak ada makan dalam masa dekat ni kan, Atuk terpaksa balik lah. Cari kedai pancing kan, beli satu pump. Pump ni problem. Atuk cari pump Atuk yang satu lagi tu tak jumpa. Jenuh Atuk cari. Okey gang. Atuk terpaksa menamatkan sesi memancing lah. Tak boleh tunggu. Sebab pump Atuk problem. Pump yang pakai bateri tu, Atuk cari pagi tadi tak jumpa. Atuk nak cepat kan, cari jenuh tak jumpa mana pergi dia. Jadi Atuk bawa lah pump yang apa nama dia, X8. Aduh, dia problem dah bateri dah habis. Dia tak boleh cucuk dengan power bank. Dia tak mau. Dia tak ada charge. Dia tak mau charge, cucuk dengan power bank. Jadi Atuk sayang ada 5 ke 6 ekor. Nanti Atuk tunjuk ikan dia. Atuk nak kemas-kemas habis semua dulu. Nanti Atuk tunjuk ikan dia. Okay, kan? Ni dia ikan lagi. Satu dah mati. Satu dah mati. Ni dah habis lah ni. Tak mau dah. Dah timbul lah perut dia ke atas. Yang lain boleh bertahan lagi. Atuk dapat 6 ekor. 6 ekor ikan tenggalan Atuk dapat. Tadi Atuk strike pertama ikan lawang. Tak besar sangat lah. Tapi Atuk ambil balik lah. Atuk ikan pertama. Lepas tu Atuk strike lagi 6 ekor saja. 6 ekor lagi tenggalan. Jadi Atuk sayang, seekor dah timbul lah tu. Walaupun dia hidup lagi. Tapi biasa kalau macam tu, balik rumah dia mati. Balik rumah dia tak tahan. Ikan tenggalan memang macam tu. Tu yang Atuk nak cepat tu. Tak ada pilihan. Faham Atuk problem. Okey. Atuk tak boleh tunggu lama lah. Atuk nak pergi kedai pancing beli satu pump. Okey. Sampai di sini sajalah konten Atuk. Walaupun Atuk tengah sedap-sedap mancing ya. Ikan ada banyak. Tapi terpaksa tamatkan jugalah. Okey. Semoga berjumpa di lain konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.